Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Damia Irdina binti Syaiful Azwadi. Dan saya Aisyah Miazara binti Hazaruddin. Kami ingin membentangkan projek inovasi kami iaitu Aqua Smart Lab. Pengenalan. Pembelajaran konsep air dan larutan sering abstrak dan sukar difahami tanpa visual dan eksperimen. Penyataan masalah. Yang pertama, murid kurang memahami konsep keterlarutan dan faktor pelarutan. Yang kedua, kaedah PDPC kurang menarik. Objektif. Yang pertama, meningkatkan kefahaman konsep larutan. Yang kedua, menggalakkan pembelajaran aktif. Yang ketiga, mengintegrasikan eksperimen dan teknologi. Ini adalah abstrak kami. Konsep inovasi. Yang pertama, eksperimen. Yang kedua, kad cabaran. Yang ketiga, kod QR interaktif. Dan yang keempat, lembaran misi. Metodologi. Yang pertama, set industri. Yang kedua, eksperimen kumpulan. Yang ketiga, perbincangan rancangan. Yang keempat, pembelajaran QR. Yang kelima, refleksi. Ini adalah keputusan kajian. Keputusan atau impak. Nombor 1, murid lebih aktif. Yang kedua, pemahaman meningkat. Yang ketiga, minat terhadap sains bertambah. Kelebihan inovasi. Yang pertama, kos rendah. Yang kedua, mesra pengguna. Yang ketiga, boleh digunakan berulang. Yang keempat, sesuai semua tahap murid. Ini rujukan kami. Kesimpulan, Aqua Smart Lab membantu PDPC lebih interaktif, berkesan dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih.